Order, Encik? Macam biasa? Macam biasa tu macam mana? Dia baru kerja kat sini ke? Tapi hari tu dia datang interview ke? Tak pernah nampak pun. Cik, macam biasa tu macam mana? Saya ni jarang ambil order, ni pun sebab tak cukup staff. Sorry. Saya nak order nasi ayam madu dengan nasi lemon tea. Okey. Terima kasih. Uish. Apa dia cakap tadi ya? Korang staff. Dia bos ke? Tak kisahlah dia bos ke, dia staff ke. Tapi aku confirm ni lah perempuan Bravo yang aku jumpa tu. Kalau lah jadi isteri aku ni, rambut dia tu aku takkan bagi sesiapa pun tengok selain aku tau. Ada apa-apa yang tak kena ke dengan aku? Rambut rasa okey, baju okey. Ke gigi? Rasa okey. Wah, Dr. Radin Hamzah dah pandai berbicara pasal perempuan Dah nampak calon dah ke? Nampak gayanya semakin kerap lah tekak kau ni telan nasi ayam madu. Astagfirullahaladzim.